Jadi saya nak bawa dia insya-Allah. Wolpak clothing, masya-Allah. Anda ida Maulana semua amin. Kena dengan roti Bengali lagi sur. Allah. Kena roti Bengali dengan kari. Kari kubah. Jadi dah. Tengah live. Tengah live. Tadi dia dengan Ustaz tidur. Saya dan Salam. Masya-Allah, alhamdulillah sihat Maulana semua ya. Maulana sihat Maulana. Amin. Semoga doakan saya kuat, sihat, bertenaga, bersemangat. InsyaAllah. Energetik. InsyaAllah. Bali datang semangat. Walaupun pukul 1 pagi kita macam orang Bangladesh. Orang Bangladesh ni kalau kat Mekah pukul 2 pagi. Masya Allah. Dia tak penat. Masya Allah. Esok kenduri Maulana esok. Kita jemput semua. InsyaAllah. Itu saya kata ni kenduri berani mati sebab kita mula pukul 10 pagi sampai 12 malam. Allah. Dia berani mati. Azan nak latih. Kalau pukul 12 malam tak cukup, kita sambung sampai 1 hari. Maulana korban kuda, ya kuda seekor di korban. Kuda sekor. Rugi tak datang. Dekat Bali. Okey, maaf ni. Dekat Maulana Hemi. Madrasah Maulana Hemi Pulau Tawar. Tahu kalau korban terima kasih. Rusa. Aku jaga Maulana. Kalau ada cabar kita beri. Dah ya. Rusa. Makan nak buat apa nak jamu orang ada masalah. Makan rusa. Bagi Jemput datang. Esok. Kuda tu nak bawa balik. Oh ni apa Haji Bakri Saleh. Ustaz Bakri. Ustaz Bakri. Datang. Sahabat-sahabat semua. Ustaz Bakri kita wajib mari. Kalau dia tak mari, saya dia balik jalan tu lah. Oh dia tu janta. Orang jalan tu. Oh janta. Ni abang letak sikit boleh. Marilah esok. InsyaAllah. Pak Maulana. Apa bulan? Masyaallah. Dia nak suruh nyanyi dulu. Jangan. Siap balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Siapa tu yang berdosok? Wawan. Apa khabar Wawan? Jom. InsyaAllah kita ramai esok Ustaz Taufik. Ha. Sekarang ni kita orang ada kat Cuba. Negara Cuba. Kita kat Bangladesh bila? Selamat datang kampung saya. Oh, Encik Nur Shah. Mana? Cuba. Kampung Encik Nur Shah mana? Norman Shah. Oh, sepupu saya. Subuh. Waalaikumsalam. Kedai kopi Alhamdulillah Maulana ada sekali. Ya. Dekat dengan ni. Ya. Tadi ada tanya ni. Kedai kafe. Kenapa? Ni abang Zah ada Sadi. Gocu.